Bila ada keluarga kita yang tidak solat subuh, kita nak tegur, risau keluarga jadi jauh. Pada masa yang sama, salah satu tanggungjawab juga kita nak tegur. Saya nak tanya, kita turut berdosa tak akhirat? Jawabnya, wajib juga tegur. Ada anak-beranak kita seorang tak semayang subuh, kalau kita tegurkan, takut jadi balah. Balah tak balah, tegur dulu. Cuma, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nak berdakwahlah kamu pada jalan Allah, cara yang terbaik. Ayat mana terbaik tak jadi balah? Ayat gini. Nampak? Esok kita semayang subuh pula. Tadi dah ingat dah, tak tertinggal semayang subuh. Esok agak-agak tak tinggal. Tak balah lagu tu. Faham? Ada orang tak apa, kita kata kasar-kasar. Mu ni macam Abu Lahab tak mayang. Mayang. Okey. Dia boleh lagu tu. Faham? Tapi ada orang tak boleh. Bil hikmah itu maksudnya dengan cara mana yang kamu fikir lebih baik. Hikmah tu bukan makna lemah lembut. Faham? Ada kala kerah, ada kala lembut, ada kala straight, ada kala kiyah, ada kala kena patung-patung dulu. Hak mana yang terbaik? Okey. Soalan seterusnya.